jangan sesekali simpan emas yang ada sistem dealer. Nanti dealer hanya kenyang makan komisen sahaja. Hei sobat, betul ke kaitan dealer? Mari rapat. Banyak kali saya baca dekat media sosial dekat luar sana, katanya jangan beli emas yang ada sistem dealer. Nanti dealer kaya. Kau, dekinau dengannya? Saya nak share beberapa poin kenapa Public Gold berjaya dengan sistem dealer. Sebenarnya, dealer ni bukan sekadar dealer semata-mata, tetapi ia membawa suara penyimpan. Dah macam wakil rakyat dengannya kan? Ya, betul. Dulu, sesiapa yang menyimpan dengan Public Gold, siapa yang nak simpan emas, dia terpaksa send receipt kepada dealer. Iqbal, ini receipt saya ya, dia hantar dekat saya. Dan saya pula, saya akan bagi tahu dekat staff. Kak Nadia ni salah seorang staff yang saya berurusan sebelum ni. Dan saya inform, Kak Nadia, ini ada penyimpan saya yang dah share receipt. Nanti Kak Nadia update ya. Bayangkan, andai kata kalau customer saya top up hari Jumaat, nanti hari Isnin barulah Grab tu masuk. Korang rasa penyimpan saya tu boleh tidur lena ke 2 hari tu? Kemungkinan adalah tak. Tapi disebabkan kesusahan yang dihadapi pelanggan, Public Gold ambil tahu. Okey, sekarang dah tak perlu lagi nak hantar dekat staff. Semua simpan emas di hujung jari saja. Sekarang Public Gold ada app sendiri. Rakan-rakan contoh nak simpan emas malam ni. Walaupun waktu cuti, tengah baring di atas katil yang empuk, batai yang lembut, kita tetap boleh beli 1 gram pada malam ini dan terus tertera dalam akaun kita. Tak perlu nak tunggu waktu esok. Poin yang kedua, sebelum ni, sesiapa yang nak keluarkan emas fizikal, kena buat appointment dekat branch Public Gold. Sesiapa yang pernah buat appointment dengan Public Gold, dia tahu betapa lembabnya sistem Public Gold. Kau terpaksa melangut dekat branch untuk collect 1 item 1 gram. Terpaksa menunggu lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam. Tapi sekarang, disebabkan ada feedback daripada customer, katanya terlalu lama untuk keluarkan gram fizikal, sekarang Public Gold dah luaskan kuasa. Kita ada 18 branch di Malaysia dan kita ada mesin ATM 155 di seluruh Malaysia. Jadi kalau dulu terpaksa menunggu di branch selama 45 minit sehingga 1 jam, sekarang penyimpan Public Gold dah tak perlu lagi. Hanya walk in dekat mana-mana mesin ATM, just keluarkan. Tak sampai 10 minit dah dapat emas fizikal. Saya bagi 2 poin dulu kenapa saya simpan dengan Public Gold. Nasihat saya, carilah sistem simpanan emas yang ada dealer. Sebab apa? Kalau kita nampak ada satu yang kita boleh tambah baik, kita inform sahaja dealer. Nanti dealer akan angkat suara kita ke pihak manajemen. Saya adalah dealer ATM sejak tahun 2015 sampai sekarang. Jadi, siapa yang nak menyimpan emas dengan sistem dealer, macam sistem Public Gold, isi data dalam Bank Zero dan boleh follow.